Baru Nina tahu nasi tomato ni kalau kita guna satu bahan ni, ya Allah lagi sedap rupanya. Senang dia caranya. Jadi dah tak ada alasan dah kalau tak pandai buat nasi tomato. Jom. Beras basmati ni 2 pot, cuci bersih-bersih, lepas tu rendam setengah jam. Dalam pan yang lain kita buat bahan tumisan. Masukkan semua bahan-bahan yang Nina dah tuliskan dekat atas tu. Yang ni Nina terlupa tau, nak letak 4 sekawan. Korang nanti jangan lupa letak tau. Dan yang penting, kalau beras 2 cawan, tomato puri tu 3 sudu lepas tu ini adalah rahsianya. Korang kena letak sedikit kuah ayam masak merah yang kita dah masak tu ya. Kan. Lepas tu dah cantik macam ni, dah garing, kita ketepikan. Resepi ni jangan nak derhaka pula tau. Ni resepi Mak Nina Okey, lepas tu kita masukkan beras, letakkan bahan yang kita dah tumis tadi, garam dan perasa secukupnya. Dan kalau beras tu 2 cawan, tomato puri 3 sudu, air 3 cawan, susu setengah cawan. Tu nisbah dia ya. Kalau ikut betul-betul nisbah ni, insyaAllah menjadilah. Dan kita masak macam biasa. Dan tada, dah siap nasi tomato simple. Nina akan makan bersama dengan ayam masak merah yang tak pakai sos pun tau. Video ayam masak merah ni Nina akan sharekan petang ni jam 5.30 di video panjang YouTube Nina. Okey dah, itu saja untuk kali ni.